emas dilihat sebagai kekayaan yang sebenar. Tuan-puan, ada beberapa sebab psikologi, ekonomi dan budaya yang membuat orang sayang nak jual emas. Ini sangat umum berlaku, terutama di Malaysia. Berikut alasan utamanya. Nombor 1, emas susah dikumpul, senang hilang. Untuk beli emas, kita perlu kumpul duit perlahan-lahan. Proses mengumpul itu terasa berharga. Bila nak jual, kita rasa rugi usaha yang kita dah buat selama ini. Susah-susah aku simpan lama-lama, rugi pula kalau jual. Nombor 2, takut harga naik selepas dijual. Ramai orang pernah alami ini. Jual emas, lepas tu harga naik. Pengalaman ini membuat kita trauma dan rasa takut terlepas peluang. Nombor 3, emas dilihat sebagai kekayaan yang sebenar. Dalam minda ramai orang, emas adalah harta. Bila nak jual, terasa macam buang kekayaan sendiri walaupun dapat duit. Nombor 4, emas jadi duit beku untuk kecemasan. Orang simpan emas sebab ia adalah jaminan masa terdesak. Jadi, bila kita nak jual tanpa keperluan yang mendesak, hati jadi berat. Nombor 5, nilainya semakin bertambah. Emas biasanya naik nilai dalam jangka panjang. Sebab itu kita rasa kalau aku simpan lagi lama, mesti lebih berharga. Nombor 6, ada nilai sentimental. Emas daripada pasangan, keluarga, hantaran, hadiah, semuanya ada kenangan. Emas yang ada cerita memang susah kita nak lepaskan. Yang ketujuh, rasa melekat sebab pegang fizikal. Emas fizikal beri rasa ownership yang kuat. Berbeza dengan duit dalam bank yang tak terasa berbentuk. Ringkasnya, kita sayang nak jual emas sebab minda kita menganggap emas sebagai harta yang semakin berharga dan susah dikumpul. Emas itu emosional, bukan sekadar financial. Jom mulakan tabungan emas Public Gold, saya bantu.